Assalamualaikum. Tak tahu video ni untuk siapa, tapi Fiza tergerak hati nak buat video ni. Kalau rasa semua benda tak kena, kita dah cuba yang terbaik, dah buat yang terbaik, tapi masih tak dapat hasil yang kita minta, hasil yang kita jangka. Atau kita dah buat yang terbaik dari side kita, dari sisi kita, kita dah buat, kita tahu kita dah buat yang terbaik. Kita dah check semua sudut. Kita dah jaga percakapan, kita dah jaga ni, kita dah buat yang terbaik. Tapi ada benda yang kita jangka, benda yang kita expect untuk jadi, dia macam terbalik. Tak jadi yang kita jangka. Kita expect jadi macam ni, tapi yang jadi ke arah ini. So kita frust, sedih, sampai jadi depresi. Sampai ada tu dia berdoa, minta dengan Allah, tapi last benda yang dia nak tu tak jadi. Hasil dia jadi lain. Terus ibadah kurang, jauh dari Allah. Sebab apa yang dia doa, apa yang dia minta dengan Allah tu tak dapat. Okay, you tengah sedih sekarang ni. Macam-macam bermain kat fikiran, kat perasaan, sedih semua. Lagi-lagi bila kita cerita dekat orang tersayang, dekat orang yang terdekat, orang rapat dengan kita, dia tak faham. Dia ingat kita halusinasi, main-main, saja nak perhatian. Tapi Fiza tahu apa you rasa tu betul. Apa you rasa tu, itu benda biasa. Semua manusia lalui. Okay? You tak pelik. You tak seorang-seorang. You are not alone. And you tak pelik. Benda tu biasa. Tu lumrah. Semua manusia ada perasaan ni. Tapi kena tahu apa yang kita nak, apa yang kita doa dengan Allah tu, tak semestinya benda tu terbaik untuk kita. Klise. Selalu dengar ayat ni. Betul? Tapi tu apa jadi dengan Fiza? Fiza selalu doa, ya Allah, aku nak macam ni. Jadikan macam ni. Aku nak benda ni, ya Allah. Aku suka benda ni. Lepas habis doa, benda lain jadi. Dah serabut, dah stres. So rasa macam, ya Allah, apa yang Allah nak aku buat ni? Aku dah dekat diri denganmu, ya Allah. Aku dah jaga ni. Aku dah berdoa. Tapi kenapa Allah jadikan macam ni? Tapi lepas beberapa hari, lepas beberapa minggu, baru nampak hasil dia sebenarnya lebih baik dari yang Fiza nak tu. Yang Fiza jangka. Tapi tak dapat benda tu. Tengok-tengok Allah bagi jalan lain. Benda yang Fiza nak tu bisa dapat lebih. Lebih lagi. Banyak kali jadi dengan Fiza. So Fiza tiba tergerak hati nak buat video ni. Fiza tahu ramai yang lalui benda ni. Macam you sekarang. Tengok video ni bukan kebetulan. Allah gerakkan hati untuk tengok video ni. Sebab ada sesuatu. InsyaAllah boleh ambil sesuatu. Bila kita yakin dengan Allah, maksudnya kita kena yakin apa yang Allah rancang. Apa yang Allah nak bagi esok. Apa Allah nak bagi lagi seminggu, lagi 2 minggu. Kita tak nampak. Tapi yakin tu. Sebut yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah tu, maksudnya kita yakin benda yang kita tak nampak. Kita yakin Allah sayang kita. Allah bagi yang terbaik. Dari yang terbaik. Bila dari yang terbaik tu, dari sisi Allah yang terbaik. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui segalanya. Apa yang kita nampak terbaik tu kat sini. Tapi Allah dekat atas, Allah segala-galanya. Allah maha besar, Allah maha berkuasa, Allah maha melihat segalanya dalam dunia ni. Allah tengok mana yang terbaik untuk kita sebenarnya. So Allah tengok, tak, yang kau minta tu kecil je tu. Apa yang kau minta tu, yang kau rasa terbaik tu kecil. Yang terbaik sebenarnya ni. Aku nak bagi ni. Tapi kita manusia, hamba, sebagai hamba, tak tahu benda tu. Tak tahu. Bila tak tahu, so kita tak nampak hasil yang kita jangka, kita minta. Kita mula fikir negatif. Mula sangka buruk dengan Allah.
Fiza tahu. Dah baik ke dia jadi dengan Fiza. Fiza tahu perasaan tu. Tahu. Tapi yakin kalau sekeliling kita, semua benda rasa macam jatuh. Aku dah cuba yang terbaik ni. Aku dekat diri denganmu ya Allah. Tapi semua benda keliling aku ni rasa macam dunia tu jatuh. Aku dah dekat denganmu ya Allah. Kenapa aku kena lalui semua ni? Kena ingat. Bila semua benda jatuh, selalunya tak semestinya jatuh. Jatuh tu maksudnya benda tu patut pergi. Patut dibersihkan. Sebab Allah nak bagi yang terbaik. Kita selalu dengar kan orang cakap sebab Allah nak bagi yang terbaik, sebab tu orang tu pergi, sebab tu benda tu pergi, bisnes, orang tersayang ataupun benda-benda yang kita ada tu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang ke, kena curi ke, kena hianat tikam belakang. Tiba orang yang kita rapat, orang yang kita sayang tu tikam belakang. Sakit. Tak apa, kalau rasa nak menangis, nangis. Lepaskan. Nangis, lepaskan. Jangan simpan perasaan tu. Simpan perasaan lagi sakit. Dia jadi macam toxic positivity. Benda patut lepas. Tapi kita lepas dengan cara yang betul lah. Kita janganlah sakitkan orang. Bila kita sakit tu, kita ambil wuduk dekat diri dengan Allah, semayang 2 rakaat. Jaga solat fardu. Baca Al-Quran, 1 muka surat, 2 muka surat. Betul istighfar, astagfirullah. Betul salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nangis, maksudnya nangis. Lepas. Lepas tu, dah lega, bersangka baik dengan Allah. Memang, masa tu kita nampak, apa Allah nak bagi ni? Aku dah buat macam ni ya Allah. Apa Allah nak bagi sebenarnya ni? Sebab kita tak nampak. Tapi lepas beberapa hari, lepas seminggu, 2 minggu, baru kita nampak. Sebenarnya Allah sayang kita. Allah sayang kita lebih daripada mak ayah ataupun suami isteri ataupun suami kita ataupun adik-beradik kita sayang kita. Kan kita rasa macam you rasa macam oh, mak aku sayang aku, ayah aku sayang aku, suami aku, isteri aku sayang aku, anak-anak aku sayang aku. Tapi sebenarnya Allah sayang you, sayang kita semua lebih daripada sesiapa pun. So Allah yang cipta kita, Allah kenal kita, Allah tahu kita. Sebab di sisi Allah yang terbaik untuk kita kat sini. Di mata kita sendiri yang terbaik kat sini. So bila tak jadi macam yang kita jangka tu, dah kita mula marah, depresi, sedih. Tapi Allah nak bagi yang terbaik kat sini. Cuma kita tak nampak. Sebab tu kalau rasa sedih ke apa, lepaskan menangis. Lepas tu tukar fikiran. Kita bersangka baik dengan Allah. Sebab tu apa yang jadi dengan kehidupan Fiza banyak kali. So Fiza nampak macam ada sesuatu yang jadi. Orang kat luar sana dia tengok berita, ada yang buat benda-benda yang bukan-bukan, bunuh diri. Sebab diorang depresi, sedih. Diorang cuba yang terbaik tapi tak dapat sokongan, penghargaan ataupun benda yang diorang jangka. Lepas tu diorang depresi, diorang buat benda gila. Diorang buat benda yang bukan-bukan. Betul Fiza bukan dekat tempat diorang. Tapi Fiza pernah rasa benda tu. Tapi Fiza pilih jalan untuk tetap masih percaya dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Lepas minggu, 2 minggu, sebulan, baru nampak tau. Allahu Akbar. Oh betul lah. Sebenarnya Allah nak bagi lebih baik daripada yang aku plan, aku jangka. Betul, terbaik bagi aku. Tapi sebenarnya ada yang lagi terbaik. Ada yang lagi baik. Lepas Fiza dapat benda tu, Allahu Akbar. Allah sayang aku lebih pada semua orang sayang aku. Lebih pada orang keliling sayang aku. So, orang yang buat benda-benda yang bukan-bukan, bunuh diri, semua tu, Astaghfirullahaladzim, yang cabut nyawa sendiri, semua tu orang dalam keadaan yang gelap, depresi, tak tahu nak buat apa. So, kita jangan sampai macam tu. Kita tak tahu, kalau kita bertahan sikit lagi, bersangka baik dengan Allah, percaya dengan Allah, lepas minggu, 2 minggu, sebulan, ada keajaiban tu. Ada miracle, blessing tu sampai. Cuma sabar dulu, tahan.
kita kena bertahan, kuatkan diri. Betul dia cakap senangnya. Betul. Sebab tu kalau kita rasa macam depresi, sedih, kita rasa down, kita tengok, kita alihkan perasaan tu, perhatian tu, kita minta pertolongan dekat mana. Cara yang betul, sebaik-baiknya. Cuba buat, paksa diri, didik diri. Rasa sedih, rasa down, rasa macam kita doa, nak kita plan buat sesuatu, tiba benda tu tak jadi macam kita jangka. Terus ambil wuduk, solat 2 rakaat. Ataupun terus dengar azan, terus solat fardu awal waktu. Lepas tu tambah Al-Quran, baca Al-Quran, satu muka surat, 2 muka surat. Betul, istighfar. Lepas tu, tak apa, nak nangis. Kita nangis, boleh nangis. Boleh nangis, boleh emosi. Tapi dekat tempat yang betul. Kat mana kita alihkan kita punya perasaan tu. Yang tak betulnya tu, diorang cakap, jangan sedih lama-lama, jangan sedih terlalu emosi sangat, jangan terlalu emosi. Sebab kita kalau menangis emosi, kita nangis dekat dalam tandas, dalam bilik seorang-seorang. Bila kita seorang-seorang, seorang-seorang kat katil, nangis kat tepi katil, bucuk dekat tepi katil, dalam tandas. Semua tu kita tarik energi negatif, kita tarik setan, kita tarik jin. Sebab tu bila kita nangis kat tempat-tempat yang tak berapa tempat-tempat kotor ni, buatkan kita lagi down tau sebenarnya. Tapi kalau kita emosi, menangis, keluarkan segala rasa marah, rasa sedih tu, rasa nak menangis tu, emosi tu, keluarkan tempat yang betul. Kita terus ambil wuduk, solat, minta dengan Allah. Kita nangis dalam sujud tu, kita menangis. Ataupun habis solat, doa, nangis. Tengok lepas tu perasaan, rasa tu dia berubah. Tiba-tiba idea, ilham, kita tiba rasa kita bersangka baik. Kita rasa macam kita tak nampak Allah, tapi kita dapat rasa perasaan. Macam mana kita dapat rasa Allah tu ada? Kita dapat rasa Allah tu ada. Sebab tu bila kita nak emosi, kita nak menangis, nak rasa marah, kita nak lepaskan, nak luahkan, cari tempat yang betul. Sebaik-baiknya dengan Allah. Dekat diri dengan Allah. Solat 2 rakaat. Tak dapat solat, kan tengah period, perempuan tengah period, zikir, salawat atau zikir, istighfar, astagfirullahalazim. Zikir. Dah habis zikir dalam hati ataupun tu, terus doa, ya Allah. Memang kita boleh sedih, kita boleh. Tapi tempat yang betul. Cari tempat yang betul. Tempat yang kotor buat kita rasa lagi depresi, down. Maksudnya tak membantu. Yakin apa yang jadi dengan you sekarang ni bukan pengakhiran. It's not end of the world. It's not end of the world. Bukan pengakhiran. Nampak macam pengakhiran, tapi sebenarnya it's new beginning. Permulaan hidup. InsyaAllah Allah nak bagi benda-benda baru datang, yang lebih baik dari benda yang hilang tu. Lebih baik dari apa yang kita ada sebelum ni, tiba hilang. Kena tinggal ke, benda tu hilang, dia berhentikan kerja. Dia tak buat salah pun, tapi dia berhentikan kerja sebab salah faham. Tak apa, Allah ada. Tu kita kena sangka baik. Bukan senang untuk sangka baik, betul? Jadi bila kita yakin dengan Allah, percaya dengan Allah, yakin Allah sayang kita, Allah sayang you lebih daripada orang keliling you sayang you. Siapa you rasa sayang you? Mak, ayah, adik-beradik, suami, isteri. Allah sayang you lebih daripada orang keliling sayang you. Betul. Tu apa yang jadi dengan Fiza. So Fiza nak share benda ni. So kita jangan buat benda-benda yang bukan-bukan sebab kita tak tahu. Bertahan sikit je lagi. Bersangka baik. Tak bertahan sikit lagi. Nak menangis, pergi kita channel kita punya, kita transmute channel kita punya perasaan tu kat tempat yang betul. Nak menangis kat tempat yang betul. Kat atas sejadah. Minta dengan Allah. Blessing, miracle, keajaiban, hadiah dari Allah tu
sangat-sangat besar. Besar sangat. Sebab tu apa yang you rasa ni sangat-sangat berat. Berat. Rasa macam hampir depresi. Rasa macam, apa yang aku buat ni sampai jadi macam ni? Betul? Sebab hadiah you, blessing, miracle, keajaiban Allah nak bagi ni besar. So, tahan sikit lagi. Sabar, tahan sikit lagi. Yakin dengan Allah. Allah tu ada. Allah tu ada. Cuma kita kena paksa diri, didik diri, paksa diri dekat diri dengan Allah. Solat 2 rakaat. Azan. Terus ambil uduk, solat. Paksa. Benda macam ni, benda baik, bersangka baik dekat diri dengan Allah, nak baca Quran. Walau kita nak bersangka baik, think positif. Alhamdulillah, aku bernafas hari ni. Alhamdulillah, hari ni bahagia. Alhamdulillah, aku dapat makan hari ni. Alhamdulillah, orang yang keluarga aku masih bernafas, keluarga aku semua sihat-sihat. Benda tu susah nak buat. Betul? Sebab tu kita kena paksa. Tak apa, orang tak support kita. Orang tak menghargai, tak support, tak apa. Tapi kita jangan buat benda tu dekat diri sendiri. Orang tak buat, tak apa. Tak ada masalah. Tapi jangan buat dekat diri sendiri. Okay? Sebab you berhak berharga. You berhak bahagia. You berhak dapat apa yang you nak. You nak bahagia. You nak rasa disayangi. Nak difahami. Buat dekat diri sendiri dulu. Sebab tu apa yang Fiza lalui. Fiza bagi tahu apa yang Fiza lalui. Sebelum ni Fiza pun sama. Fiza tunggu perhatian, minta perhatian, tunggu kasih sayang, tunggu penghargaan, tunggu pujian daripada orang. Tapi Fiza makin lama makin sakitkan diri sendiri. So Fiza lama-lama tu fikir balik, kenapa orang sakitkan aku? Benda tu aku tak boleh kawal. Tapi aku sendiri, diri aku sendiri sakitkan diri aku. Aku tunggu benda yang tak pasti. Kenapa? Kalau aku rasa nak disayangi, nak dicintai, nak difahami, dihargai, kenapa aku tak buat dekat diri sendiri aku dulu? Lepas tu Fiza tukar. Fiza dah buat tu dekat diri Fiza. Lepas tu orang keliling, dia sendiri datang. Tanya, apa Fiza nak, apa khabar, semua. Kita dah mula buat apa yang kita berhak tu, apa yang kita deserve. Like, I deserve happiness. I deserve love. I deserve to get whatever that I want. I deserve it. I know I deserve it. So, bila kita rasa kita yakin kita berhak benda tu, kita patut dapat benda tu, kita bagi kat diri sendiri. Dan orang keliling, automatik dia tengok macam, dia macam ada aura, ada energy. Kita sebenarnya energy, tenaga. Apa yang jadi esok, apa yang jadi lepas minggu, lepas 2 minggu, lepas sebulan, tak tahu. So, kita tak tahu. Sabar sikit je lagi. Okay? Sikit je lagi. Okay? InsyaAllah.